Perasan tak? Kenapa duit banyak tapi masih rasa tak cukup? Walaupun gaji naik, banyak se-income, dah kawal perbelanjaan. Sebenarnya, semua ni ada berkait rapat dengan hukum alam, iaitu energi dan emosi masa kita berbelanja. Tak percaya? Cuba korang cek. Pertama, belanja duit tapi dalam keadaan bersalah, dalam keadaan berkira-kira walaupun untuk keperluan. Sentiasa cek baki bank dan wallet. Rasa bersalah, guilty, adalah emosi low energy vibration. Apa-apa yang low energy sifatnya akan menolak benda yang positif, seperti rezeki dan keberlimpahan, abundance. Kedua, dalam hati sentiasa merungut atau komplain, walaupun dalam hati. Bayar bil dan makanan pun komplain. Rasa familiar tak? Komplain ni adalah lawan bagi bersyukur dan merupakan low energy juga. Ni, korang pernah tengok orang kaya merungut? Jadi, banyakkan bersyukur. Stop komplain. Okey, yang ketiga, rasa takut dan sedih duit habis bila belanja, walaupun barang keperluan dan untuk family. Takut dan sedih juga merupakan emosi low energy. Takut duit habis, perasaan takut bila cek baki duit dalam bank. Jangan takut, duit tu adalah rezeki yang Tuhan bagi memang untuk kita guna dan dibelanjakan. Jadi, belanjakan je lah, tapi dengan bijak dan sebaiknya. Lagipun duit memang sifatnya mengalir seperti air sungai dan sentiasa akan kembali semula, antara cepat atau lambat dan amount yang berbeza. Lagipun apa yang pergi memberi ruang benda yang baru untuk datang dalam hidup kita. Korang perasan tak? Korang rasa menjawab tak persoalan korang selama ni? Korang suka konten macam ni? Boleh klik subscribe dan like untuk banyak konten best macam ni tau.